sebenarnya kan, we don't mind losing. Okay, we don't mind losing kalau pertandingan itu, sistem, pengadilan, apa sajalah daripada A sampai Z, persediaan pemilihan tu dilakukan dengan secara telus dan adil seperti mana tahun-tahun yang sebelumnya. We don't mind losing. And lagi satu, bila ada setengah puak ataupun kumpulan kecil yang begitu taksub untuk mendapat ibuhan, melakukan kempen-kempen yang kata apa, tidak sihat dan tidak bermoral lah pada aku. Okay, bukan orang kata with a high sporting spirit, no. Okay, it's just a matter of payment, and because of that payment and because of a certain objective nak kena capai, so you have to use harsh words, a very kata apa, skrip-skrip yang tak masuk akal. Dan lebih menyedihkan tu, penerangan yang kau bagi tu adalah menyerang kepada seseorang yang selama ini kita menang sebelum ini adalah secara kita kena kata apa, nak ataupun tak nak, kena terima bahawa kerana data-data dia lah kita menang. Memanglah data projection tak tepat, tapi tak jauh pun, tak jauh daripada anggaran. Dia bukan cakap kosong aja. But itulah, this is what happening lah. Sebab itulah post election result tu kita dah expected, because siapa yang sebab the system is already being bought, the people is already being bought, sudah dirancang. Jadi what can you expect? Miracle lah? No. Ini tak ada kena-mengena dengan miracle. It's being planned from day one. Jadi what do you expect? Of course. And then ada juga kata yang apa, rumours yang mengatakan perwakilan 30,000, undi Izzah 9,000, undi Raf 3,000 lebih. Mana pergi balance undi? Adakah undi tu rosak? Sabotage ke apa ke? Tak ada pun, tak ada siapa pick up pun. Ada buat audit forensik ke on this 30,000 perwakilan yang mengundi ni? Apa jadi? Setakat ni tak ada lagi. So boleh tak pushkan on this topic, what happened to the balance of the undian daripada perwakilan yang datang mengundi tu? What happened? Kita tak tahu. But secara keseluruhannya, you cannot blame the people for being mad of this parti keadilan rakyat because of this recent election. Sebab dekat situ saja kita sudah nampak kita bukan bodoh. So don't tell us to move on. Okay? Don't tell us to move on. Okay? Kita berpaksi kepada keadilan. So make sure keadilannya betul tak? Kalau kau diterima bayaran untuk menyebarkan benda-benda yang betul, orang nampak, orang hargai, dan orang bagi kau allowance lah, gaji lah, okey lah, itu rezeki, tak apalah. But if you willing to get paid just because to hentam Rafizi Ramli, to hentam Menteri Ekonomi, to hentam Timbalan Presiden yang sedia ada, dan mempertikaikan segala usaha dia, segala cara dia bekerja, cara dia bergaul, cara dia bercakap, cara dia tu, cara ni, dia tak menyebarkan benda-benda yang macam benda petty lah. Contoh, tidak bekerjasama dalam kumpulan lah, menjawab lah, keras hati lah. Apa ke benda? Kat organisasi mana-mana pun ada orang macam ni. But yang penting kerja jalan. Kerja dia jalan ke tidak jalan. Usaha yang dia buat, program-program yang dia orang kata apa, contribution daripada idea dia berjalan. Meningkatkan pendapatan rakyat, jalan. So apa benda? Okay, sekarang ni tak payahlah korang nak cakap kat kita orang move on. Tak payah. Okay. And don't blame people like me or others yang dah fed up dengan PKR ni. I seriously cakap, I'm not going to vote for you. I'm not going to vote for the party when I know that people inside the party, a group of people dah corrupted. And this group of people are very powerful people yang akan corrupt the system, corrupt the people slowly from bottom to the way up. So janganlah marah, janganlah sentap. Terimalah hakikat. This is what I'm saying. Ini yang aku cakap. Kerajaan Madani akan tumbang pada PRU 16. Particularly keadilan. Because of this lah. So jangan marah bila aku cakap ni, jangan marah. Terimalah. Kalau kau marah, maksudnya kau tak terima hakikat. Tu je. Kan? If you want to support the party, if you are a party man ke, party women ke, apa ke, you want to continue to support and to fight against this corruption outside from the party, go ahead, proceed lah. Okay, I just want to watch what's going to happen. Itu saja. Because bear in mind, manusia yang bernama Rafizi Ramli will be fighting, okay, as a member parliament of Pandan. Okay, kalau lah dia nak dedahkan, benda pertama mungkin dia akan dedahkan adalah postmortem kepada election ni lah, within PKR dulu. So bersedialah siapa-siapa yang kata dia macam tu lah, macam ni lah, apa benda semua, bersedialah kan, termasuklah nama-nama besar dalam PKR tu. Bersedia kan. So this is Rafizi Ramli we're talking about kan. He can work alone. He's been doing this alone pun.
and he managed to overcome, orang kata apa, many tremendous punya outcome or result or whatever lah. Rafizi Ramli ni bukan kecil-kecil anak punya nama lah. Dah masuk penjara, dah masuk lokap, macam-macam dah dia buat. Dia dah korbankan masa muda dia untuk memperjuangkan keadilan. Bukan parti keadilan, keadilan. Sebab tu dia perjuangkan Datuk Seri Anwar Ibrahim kerana keadilan. Jadi bila diri dia tidak diadili dengan baik, setelah apa yang diperjuangkan selama ini, kau ingat dia nak duduk diam? Dia tak duduk diam. Bukan dia bermusuh berdendam, tapi inilah yang dia akan bakal buat. Just tunggu je lah. Tunggu je.